part-part hybrid dia antara yang termahal kalau nak repair. So kat sini aku nak share dia punya common issue. Kat depan aku ni e-rack motor memang besar gila. So yang ni biasanya punca dia rosak kebiasaannya sebab kita tak tukar dia punya minyak lah. Minyak untuk e-rack ni biasanya lepas habis warranty memang akan rosak. Kebanyakannya model-model tak kisahlah Volvo, BM ke Mercedes ke, kebanyakannya memang bila dah habis warranty baru dia start rosak. So salah satu lagi sebab dia korang tak jaga korang punya coolant. Sebab dekat sini kau tengok dia punya pipe ni dia ada keluar dan masuk untuk coolant system hybrid untuk sejukkan benda ni. Nak cakap sejuk tak sejuk lah, menstabilkan suhu bahasa lagi tepat untuk motor hybrid kat dalam ni. Sebab dalam ni dia memang ada pakai minyak untuk setempat dan separuh lagi tu dia akan sejukkan menggunakan coolant. Kau kena jaga juga bila coolant low tu, hati-hati sebab untuk model Volvo XC90 ni dia ada dua tank. Untuk coolant spare tank dia ada dua. Satu untuk engine punya, lagi satu untuk hybrid system. So benda tu kau orang kena peka. Kalau tak tukar dia boleh efek daripada kau orang tukar pipe yang bocor tu je, dia jadi efek kepada part-part hybrid. Yang aku cakap tadi tu kalau dia rosak memang harga dia mahal gila lah. So untuk lagi satu aku nak tunjuk berkenaan dengan aircon system. So kat sini aircon kompresor untuk model Volvo. Kalau untuk hybrid tak kisah model apa pun, kompresor dia akan lebih mahal berbanding dengan kereta fully petrol ataupun diesel yang lain. Sebab dia menggunakan high voltage lah, dia tak jalan fully macam kereta biasa. So yang ni cara nak jaga dia pun kau kena jaga kau punya servis aircon. At least tahun sekali ataupun setiap 60,000 sekali kau buat flushing aircon untuk tukar dia punya aircon kompresor punya oil dan juga gas lah. So ada lagi dua aku nak share. Yang ni jarang-jarang orang kena, tapi ada case yang kita dapat. Dia punya part hybrid tu rosak. Tapi harga dia lebih saing-saing lah. Saing-saing harga e-rack ni. Dia punya IGM, dia punya generator lah senang. Dengan dia punya IEM module. IEM module dekat belakang lah. Atas e-rack dia duduk. So yang tu pun kita pernah juga dapat isu dia bermasalah. Dia ada problem. Harga dia memang keras lah. So untuk pengguna-pengguna Volvo dan bakal pengguna Volvo, tak kisah korang baru beli kereta ke ataupun dah lama pakai kereta tu, nak cek kesihatan ataupun healthy kereta korang tu untuk keseluruhan, tak tahu kat mana nak cek, boleh datang ataupun boleh try servis kita orang di Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam. Kami buka daripada hari Sabtu sampai hari Khamis. Apa-apa pertanyaan boleh klik link di bio.